Kalau dapat dengar ke tak? Ya, aku seminggu lagi nak Ramadan. Ya, lagu raya. So tahun ni aku akan cuba shoot lagi sekali pengalaman bersahur atau berbuka. Tapi nak tambah sikit, mungkin aku cuba try ubah-ubah location sembahyang tarawih. Tentunya selama ni aku sembahyang dekat rumah saja. Tengok tak? Dekat Kuala Kangsar. Kunci motor 13. Boleh. Naga si merah si naga ni. 4 biji, samplung 4 biji. Sebelum puasa, kita cari bawang. Bawang tak ada. Sayur RM1. Bawang lagi. Pakai beri RM1.5. Gila. Nana, you maukah? Bukan kat Batu Gajah. Aku dekat Okey. Macam apa, Mak? Mari baju. Uncle. Ranggi uncle ni. RM1 salai. Mari baju kamu. RM1 selai. Nah, penangan dia. Macam tu je makcik tu, relax eh. Dia cek lepas tu dia balik ke belakang. Tak tahu dah dapat dengar ke tak? Ya, aku seminggu lagi nak Ramadan. Ya, lagu raya. Okey, habis Jumaat bulan Syakban. Malam ni akan pengumuman raya. Pengumuman puasa 2025. Malam ni pukul 8. Tunggu. Ni adalah pemandangan pada jam 6.40 petang ya. Bukan, 6.57 petang. Bagaimana gambaran pada hari ini? Cuaca mendung selepas hujan. Nampak indah ya kawan-kawan, yang bermakna esok mungkin puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi menyempurnakan titah perintah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh permulaan puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia telah ditetapkan pada hari Ahad. Dalam suku pagi, sehari sebelum Ramadan 2025, kita menuju ke satu lokasi, iaitu Senggang. Masuk hutan, cek balak. Sembahyang dulu. Jom. Selamat Ramadan 2025. Right. Kita subuh dulu. Alang-alang nak keluar sebab nak kena keluar awal. Sejahterakanlah Ramadan bagiku.
sampai Ramadan pula bagi aku ni jadi sejahtera. Dan terimalah dariku wa tasallamuhu minni mutaqabbalan. Ibadat yang aku buat pada bulan Ramadan ni terimalah. Kita minta Allah terima, insya-Allah. Alhamdulillah, matahari sehari sebelum Ramadan. 325. Apa dia tu? 325. Hari ni. Hari ni kita tutup. Sebab kami semalam lah buka. Semalam lah buka. Dah tutup. Jana. Kau ada bu ke kat rumah makan rendang Tok Yop ni? Hello? Hello. Kau kat mana? Menora. Menora Padan lah. Jana lah ni. Dapat line belum? Dapat line. Kami sebenarnya dah pusing hampir sejam kat Kuala Kangsar. Semua kedai tutup dan semua kedai tak ada makanan. Sebab kami bawa VIP, usaha lagi tak. Tak tahulah kedai ni ada makanan ke tak. Kita dah sampai tapak di Senggang. Tengok depan aku. View cantik lah tuan. Yang itu aku cakap cantik tu. Ha tu. Nice ride. Oh. Serius lah. Kamu kan durian boleh mancing. Oh, kau punya ada no. Sirap sasih. Aku tengok bukan tak ada. Try. Nah, tu try. Ikan dia. Besar baik. Ini ikan yang apa? Ikan kelabau. Jangan cakap apa? Kelabau. Kelabau. Kita masuk lagi sekali guys. Demi nak menutup pagar. Boleh kejap eh? Demi menutup pagar. Weh, dah sampai Ipoh. Panas gila weh. Sehari sebelum Ramadan ni macam mana ni weh? Kita nak tunjuk anak bulan Ramadan. Mana kau? Mana dia? Yang kita akan adakan sepanjang Ramadan, yang mana seiring dengan tarawih yang kita akan adakan. Baik, yang pertama, seperti mana kita maklum, ruang yang akan kita gunakan untuk solat sunat tarawih bermula daripada isyak adalah di ruang solat bawah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. اللهم صل على رسولك سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه. Hari 1 nombor 1. Lauk masih banyak. Adanya puasa apa tak ada orang ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan 2025 datang lagi. Okay, on the way nak pergi pasar. Lepas tu kerja. Muka tak ada orang ke pagi ni. Panasnya. Dibanding kapal balik kita tak ada pula dah hari ni. Pasar on macam biasa. Kurang sangat orang ni. Kau tengok mak aku satu Ramadan dah beli apa? Daun palas. Wah, alah kacau dah pula.
kembali kita ke studio. Ya, Tawon Palace. Baik, settle buat payment zakat fitrah 1 Ramadan. Ya, Puan Suraya masih bersemangat ya dengan Tawon Palace dia. Esok nak Syawal dia ni. Dia kata special edition umbut kelapa pandan. Sama dia proses tadi. Mak, udah puasa, udah raya ke mak? Mak, udah raya? Orang ambil dah sebunyi dah. Udah raya kau mak? Esok puasa raya. Betul. Memang terbukti adik ni puasa hari ni dan sahur. Tak pernah dia boleh datang pagi-pagi. Aku kenal dia datang pagi-pagi selama ni. Wah, ini betul-betul panas ya. Tak main-main punya panas. Masak saja. Oh ya ni. Masak sampai pak. Ramai. Kau mau dengar lagu dia? Ni aja ambil anda masak pun tak apa mak. Kita berhenti kencing di sini. Udah sampai Pangkor kome. Mak nak cari ikan talang. Kat mana cari? Lumut. Tak tahu lah ada tak. Daripada kecil aku kat sini, first time masuk sini. Assalamualaikum. Tidak ada yang percuma di sini. Saya apa bang? Satu di sini, satu di sana, satu di sana. Yang awak je pasal apa hal? Macam-macam kedai. Tapi kita di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari pertama tarawih kedua. Ya. Parima cinta. Yup. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله وسلم عليه. Habis istimewa masjid ni, dia banyak foreigner. So, masjid ni menarik. Buat 8. Esok tak tahu lagi mana. Hari 2. Hari yang sama. Hari 2 dengan
jam yang tak tahu lah sama ke tak. Kita pisang. Nak puasa kedua, tapi 3 hari bulan Mac, kita bawa balik office. Nak tengok apa jadi kalau lalu dekat kawasan bazar. Kita try. Ada yang mencuba ya. Tak apa, kita bukan nak berhenti pun. Kepada semua orang yang nak bina keluarga, cuba berfikir. Ambil satu orang, kita menikah. 2 Ramadan. Assalamualaikum. Malam ketiga, masjid ketiga. Kita cuba walaupun dah M. Depan mana? Jap. Iya, kita di Masjid Kampung Paloh. Dia panggil sini Masjid Paloh lah. Let's go! Masjid ni dekat dengan rumah aku lah. So, kita try apa menarik kat sini. Yeah. Orang memang usaha aku semacam lah buat kamera kan. Macam biasa, orang akan datang dekat Isyak nanti. Walaupun dah hampir sangat, still maybe tak lama. Sebab aku tengok ada 2 line dekat sana. Cik kancil ada kat depan dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya la ilaha illallah. Alright, settle Masjid Paloh. Surah pendek favorite abang. Kira aku mencubalah tahun ni tarawih banyak kat luar. Selama ni aku buat kat rumah je. Buat duduk lagi. So esok hari yang ketiga, malam yang keempat, kita tengok masjid mana untuk aku pergi mencuba. Bye. Assalamualaikum. Umur 27 mendirikan rumah tangga. Sekiranya dipanjangkan umur. Hari 3. Ini semua nombor 3. Tekak tak selesa. Okay, lambat sikit masa dulu. Alhamdulillah, sinaran mentari menyinari waktu 3 Ramadan. Hari ini kita buka dengan tom yum dan kuih yang paling special. Kuih special kuih ni. Alright. Okay, Assalamualaikum. Malam keempat, aku agak tak larat. Tak tahulah gula kurang ke apa ke. Masjid SPPK, tempat lama zaman sekolah. Kena kita lihat. Menariknya masjid ni dulu kalau zaman sekolah menengah sih tak pergi. Jalan kaki je. Jom tengok depan apa best. Sanggup berkorban untuk agama. Waminan nasi man yashri nafsa. Allah menyatakan ada manusia yang sanggup berkorban semata-mata untuk balik nanti. Jangan bawa duit, bukan duit yang makna.
Makna kamu bawa balik ilmu, adab dan akhlak. Kalau bawa balik duit, kalau bahasa kita dalam pengajiannya, nak balik ke Mekah mungkin nak menziarahi ibu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati wa yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa maulana Muhammad. Satu. Alhamdulillah. Esok nasi mana? Pulang, marilah pulang. Jom. Masih maintain prestasi lambat 5 minit. But pagi 4. 4. Morning. Hari 4. Hari 4. Oh, cabar. Tu je. Tada! Ini nasi mak ni. Mak lagi. Saya. Alhamdulillah. Kari. Hari ni kita akan sembahyang dekat Masjid Raja Nazrim. First time pergi. Akbar Allahu Akbar. Allahu Akbar Allahu Akbar. Asyhadu an la So, masjid ni best. Aircon padu. Walaupun dia buat goyang, imam tu buka Quran. Abang goyang babe. Best. Boleh repeat. Alhamdulillah. Hari ke-5. Hari ke-5 ke-6 lah. Laut ni ini. Ya, ke-6. Gabak. Hari ni 5 Ramadan. Abang Israbak. Lihat di cuaca. Kereta sebenarnya penuh kat belakang. Penuh gila. Sekarang dah pukul 7.23. Lambat gila. Alhamdulillah. Bersama saya, tukang masak yang baru balik, bihun goreng.
Dah siap. Hari ini punya lauk. Lemak sama ikan bilis. Paling rare ini dia. Alright, Assalamualaikum. Hari ini, salah. Kita ke sana. Hari ini kita nak mencuba semayang dekat masjid Kampung Melayu. Ini dulu area bekas Mufti Perak, Roh Mufti Perak. Cantik right. Sini pot makan banyak gila. Meriah. Aku seperti berada di kampung baru. Sas. Iya. الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزفرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. Tepat jam 10, 23 rakaat settle. Masjid ni power. Yang baca pula imam berusia. So, apa yang aku nak bagi tahu? Oi, dia henjut gila weh. Memang kakiku berdenyut juga lah berasa tadi. Woo. Okay, siapa yang nak makan malam? Open. Sepanjang 6 malam, masjid ni paling legend dan paling cepat. 23 dalam pukul 10 settle. Memang 10 tepat. Lepas tu semalam antara yang laju juga kat masjid Haji Nazrin. Lepas tu Paloh pun sama. Dia ambil surah lazim dengan kul huwallahu saja. Surah ikhlas. Weh. Alhamdulillah bangunnya. Power weh. Aku puji. Dia macam-macam kaedah untuk menarik perhatian jemaah. 6 hari sudah. Tengok apa seterusnya. Pulang-pulang kita. Hari 6. Hari penambahbaikan. Bismillah. Thank you. Kita on the way nak pergi sembahyang Jumaat. Tahu tak apa cabarannya kalau setiap kali nak pergi masjid-masjid yang nak pergi sembahyang tarawih tu? Cabarannya adalah setiap location tu agak jauh daripada rumah makku. So, nak buka puasa saja dah 7.30. Makan sembahyang maghrib semua dah 8.10. 8.40 dah masuk isyak. Abang semput dalam kereta. Tekan minyak semua. Hujung macam Oppa Zuzu tu kan. Pun dah setengah tu. Ada batik. Mak.
وبارك وسلم